kau hidup dengan Quran, kau tak akan rugi. Tak pernah lagi orang yang hidup dengan Quran, kehidupan dia akan rugi. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, boleh saya nak tanya background Ustazah sikit berkenaan dengan Al-Quran ni. Macam mana Ustazah boleh berkecimpung dalam bidang pengajian Al-Quran dan mengajar ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Siti Nuraini binti Muhammad Samsudin, ataupun lebih dikenali sebagai Ustazah Uyun lah. Dan Alhamdulillah saya start mengajar bermula daripada 2010 sehingga sekarang, Alhamdulillah. Dan berbagai tempat lah kan. Jadi permulaannya adalah daripada keluarga lah asalnya. Daripada kecil memang saya dibesarkan dengan makcik saya. Makcik saya ni guru Quran juga dengan suami dia. Jadi terinspirasi mungkin dari situlah kan. Kita mengikut dia ke masjid daripada kecil. Kita tengok dia mengajar orang, dan lama dia dah terbiasa. Jadi kita dari kecil pun kita dah biasa dengar mengaji. Dan Alhamdulillah, dan daripada situ membawa kepada sambung belajar hingga ke Mesir. Alhamdulillah. Dan setelah kembali tu telah terus meneruskan legasi makcik saya, insyaAllah, mudah-mudahan. Oh, mengajar Quran. Ya. Di Mesir Ustazah di Al-Azhar ke? Ya, saya di Cawangan Mansurah dalam bidang qiraat. Ijazah sarjana muda lah. Maknanya Ustazah lepas balik daripada Mesir tu, Ustazah terus fokuskan pengajian mengajar Quran, Ustazah? Ya, betul. Subhanallah, Masya Allah. Dan sebenarnya ada satu lagi sebab. Ketika mana saya belajar di Mesir, Syekh saya kira macam amanah lah, satu amanah. Dia kata, kau hidup dengan Quran, kau tak akan rugi. Tak pernah lagi orang yang hidup dengan Quran, kehidupan dia akan rugi. Jadi dia kata, aku tak nak kau lari daripada bidang ni, kau teruskan dengan Quran. Dan dia kata bawa qiraat ni ke dalam Malaysia, kata dia. Alhamdulillah berkat mulut dia sehingga sekarang Alhamdulillah masih lagi dalam bidang yang sama. Subhanallah, memang saya agak kagum lah, dan saya amat-amat menghormati guru-guru yang berada di Masjid Negeri ni, terutamanya Ustazah, Ustaz Hafiz dan guru-guru saya, Ustaz Burhanuddin, Ustaz Humaidi. Semua kebanyakannya daripada background yang memang daripada kecil dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Seronok saya dapat berkenalan dengan Ustaz dan Ustazah semua.